adik-adik, so hari ni saya nak cerita dekat adik-adik berkenaan dengan beberapa peraturan yang adik-adik perlu ikut. Kenapa? Sebab ada banyak sebab. Nanti kita cerita sebab. Sekarang ni kita nak cerita tentang beberapa peraturan yang perlu adik-adik ikut. Pertama sekali adalah dengan berwaspada. Berwaspada tu apa? Berwaspada tu bila adik-adik kan guna mata ni kan, tengok kiri kanan. Okay, kalau tak ada kenderaan yang dekat dengan kita apa semua tu, baru bagus. Kenapa? Sebab kita tak nak jadi macam video macam ni. Yang kedua adalah dengan sentiasa berhati-hati. Bukan berwaspada je kena guna mata. Waktu kita berhati-hati pun kita kena guna mata kita yang telah diberi oleh pencipta. Okey, contoh berhati-hati tu adalah dengan kita sentiasa tengok hadapan. Jangan borak je. Kena tengok depan juga. Okay, kenapa? Kita tak nak aksiden maupun terlanggar any halangan yang ada dekat depan kita. Contoh dia, yang ketiga adalah dengan memakai segala peralatan ataupun any kits yang boleh menyelamatkan kita daripada berlakunya kemalangan. Okay, contohlah kita tak pakai helmet kan, topi keledar waktu bawa basikal ni kan, kita jatuh, luka kepala. Okay, so ni adalah salah satu contoh di mana dengan memakai segala peralatan tu kita dapat menyelamatkan diri daripada tercedera. TT, probably not his forte, but definitely. Oh, he's laid it down! Can he sustain it? As we look at Oded Kogut off the start ramp there for the NSN cycling team. A punchy rider. He'll be looking forward to the sprints over the next couple of days. TT, probably not his forte, but definitely. Oh, he's laid it down! Keempat adalah dengan sentiasa melihat sebelum memasuki lorong. Kenapa? Okey, kalau kita tengok, kita berwaspada, kita berhati-hati, tapi kita tak tengok pun waktu kita nak pergi kanan kiri. Kita kena isyarat tapi kita tak tengok. Tak ada guna juga. Tu pun boleh buat kita accident. Contoh dia macam ni. Oh, crash. You okay? Okey, itulah peraturan yang adik-adik perlu ikut. Sebab apa? Sebab untuk diri sendiri dan juga orang lain. So, jangan tunggu, terus buat, terus patuh untuk keselamatan diri sendiri. Mesti adik-adik ingat dah habis kan? Ni video yang keberapa adik-adik tengok muka saya. Okey, ni yang last, insya-Allah dengan izin Allah. Okey, so kat sini saya nak cerita dekat adik-adik berkenaan dengan faktor berlakunya kemalangan jalan raya sewaktu kita menunggang basikal. Bicara. Okey, pertama sekali kita dilarang ataupun kita tak galakkan untuk bergurau maupun bercakap. Kenapa? Okey, cubalah kalau kita gurau, kita bercakap, kita terleka, kita tak nampak pun dekat depan yang ada lubang. Kalau ke macam mana? Macam mana? Yang kedua adalah dengan tidak memberi isyarat. Kan tadi saya dah tunjuk dekat adik-adik video sebelum ni macam mana nak guna kan? Macam ni. So adik-adik pastikan mematuhi ataupun mengikuti segala isyarat, pakaian dan sebagainya demi mengelakkan diri daripada menjadi salah satu mangsanya kemalangan sewaktu menunggang basikal. Yang ketiga adalah di mana kita duk bawa basikal dekat keadaan jalan yang teruk. Kalau jalan tu lubang-lubang, janganlah dalam situ, cari jalan yang lain. Boleh? Dan yang terakhir adalah mengikuti kenderaan lain dengan jarak yang dekat. Okey, kalau adik ikut kawan adik kan, kawan adik jalan ni bawa basikal ni kan, tiba-tiba adik ikut rapat, kalau dia berhenti macam mana? Kalau dia break, mengejut sebab ada kura-kura, adik macam mana? Sebab itulah adik kena pastikan jangan terlalu menghampiri kenderaan.
kawan tu sewaktu menunggang basikal. Ada lagi? Kalau nak banyak-banyak, boleh tengok website kita.